Kebanyakan mereka kekurangan vitamin D. Okay guys, welcome to another show today. Hari ni kita akan berbincang mengenai satu vitamin yang saya rasa mendapat banyak attention sebab baru-baru ni The Sky Clinic give a lot of exposure. And saya dari dulu kata, I think 9 out of 10 people kat Malaysia ni, masa saya buat blood test ni, kebanyakan mereka kekurangan vitamin D. And apa puncanya? First of all, kita nak bagi tahu masa Ramadan ni ramai yang nak elak daripada terkena matahari yang biasa kena pun. So, kita tahu vitamin D ni kita dapat satu daripada source dia adalah daripada matahari. Okay? And the best time is around 8 to 10 in the morning. And ini sebab kurang kesan UV and also higher vitamin D sebab kurang pada UV tu. Tapi sebenarnya kalau afternoon sun ni memang paling banyak, tapi kita tak nak kena terbakar. So masa Ramadan ni kita elakkan daripada kena matahari sebab we don't want to be dehydrated kan. So one of the effect is long term kekurangan vitamin D possibility. Okay, even the minimal yang you dapat dulu-dulu pun you tak dapat dah, of course. Alright, so that is one of the point where you can have lower vitamin D levels. Tapi another thing yang nak bagi tahu, few things. Okay, so saya panggil dia sebagai 4 sekawan, iaitu vitamin D, magnesium, kalsium dan juga last vitamin K. So 2 mineral dan 2 vitamin yang biasanya 4 sekawan. Now this 4 ni, kalau saya bagi tahu, saya akan bagi tahu kebanyakan vitamin K dengan kalsium ni boleh dapat daripada makanan, tetapi vitamin D dengan magnesium ni ketandusan. Okay, kita tak cukup dapat exposure dekat sunlight. Kedua, magnesium ni dapat daripada makanan, daripada sayur-sayuran dan sebagainya. Tetapi sayur-sayuran yang kita dapat di pasaran sekarang ni tak ada efek daripada magnesium, sebabnya kita punya tanah ni dah ketandusan magnesium. Okay, magnesium deficiency in our soil. So sayur tu pun tak dapat lah magnesium ni. So kita dapat sayur tu mungkin warna dia cantik, appearance dia cantik, tapi tak ada zat banyak. Okay, so magnesium ni bukan simple je. Magnesium ni pun dia ada magnesium yang power. Dekat magnesium kat Malaysia ni, kat farmasi kita biasa dapat satu jenis magnesium, iaitu yang dipanggil sebagai magnesium oxide. Tapi magnesium yang paling power adalah glycinate. Okay, so this is the magnesium you kena beli. Alright, again, vitamin D ni kita akan kekurangan masa Ramadan. So you guys better top up.